Soalan yang pertama, tentang kefahaman aurat. Ramai wanita rasa dah tutup aurat sebab pakai tudung, tapi masih upload gambar yang menarik perhatian. Adakah itu sudah cukup menurut syariah? Okey, apakah hukum wanita menutup aurat tapi upload gambar dekat medsos? So, kita kena balik kepada asas lah berkaitan hukum ni. Kalau kita tengok, asas wanita upload gambar ni, dia berdasarkan kepada konsep aurat tu sendiri. Menurut Imam Ar-Ramli ketika mensyarahkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Minhaj ni, dia kata, haram seorang lelaki melihat aurat. Tetapi sekiranya imej, gambar atau pantulan cahaya dan dia tidak dilihat secara direct maka boleh, tetapi selagi tidak menimbulkan fitnah. Atas dasar inilah sebenarnya kita dibenarkan untuk upload gambar dalam dunia medsos sebab dia melibatkan pantulan cahaya, imej dan gambar lah. Namun begitu dia ada kriteria. Apakah syarat-syaratnya kita ni boleh upload gambar ke tidak? Nombor 1, bergambar ni tak salah. Tapi niat tu apa dia? Ada bergambar sebab mungkin kenang-kenangan, tapi ada juga dia bergambar tu memang dia niat nak tarik perhatian. Pakai tudung dah, tapi tergedik-gedik dan sebagainya. Okey, yang kedua, bila kita upload gambar, dia terpakai juga hukum menutup aurat dengan sempurna. Iaitu apa dia? Bila kita bertudung, contohnya bertudung hendaklah melabuhi sampai bawah paras dada. Itu standard dalam Al-Quran. Lepas tu yang kedua, kita tengok benda-benda yang boleh orang kata trigger syahwat-syahwat di luar sana. Seperti aksi-aksi menjelirkan lidah. Pakai elok, purdah tapi menjelirkan lidah. Lepas tu jelingan mata, menari-nari. Benda ni semua walaupun kita berpurdah, berjubah, bertutup aurat, bertutup lituk, tetapi perbuatan tersebut dia merangsang nafsu syahwat di luar sana. Okey, bila sebut tentang merangsang nafsu syahwat, ada yang kata, Ustazah, kalau setakat jelir lidah ada orang tak ada rasa apa pun. Tapi sebenarnya di sini kita ukur berdasarkan uruf juga. Kan? Nombor 1, kalau benda tu dah keluar daripada hukum, memang tak boleh dah. Seperti buka aurat dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau misalnya dari segi uruf, ianya boleh merangsang nafsu syahwat orang di luar sana, menarik perhatian orang di luar sana, maka tidak dibenarkan. Lepas tu yang ketiga, hendaklah kita menjaga pemakaian mengikut lunas pematuhan syariat. Seperti apa dia? Tidak boleh ketat, tidak boleh jarang, warna yang tidak terlampau menarik perhatian. Lepas tu kena menjaga personaliti seorang muslimah, tu yang penting sekali. Contohlah, bila kita upload gambar, personality tu seorang muslimah, tetapi dalam masa yang sama suasana di belakang tu tidak sesuai dengan seorang muslimah, contohnya waktu yang tidak sesuai, ini tidak dibenarkan. Seterusnya, tidak menggayakan bahasa badan yang melampau dan tidak fokus gambar pada anggota badan tertentu yang boleh menimbulkan fitnah. Contohnya, saya nasihatkanlah bila kita upload gambar, kita ambil gambar wanita ni secara umum. Macam saya ni kan, ambil gambar macam ni. Jangan fokus kepada muka terlampau dekat. Ada satu ketika kan, orang bising sebab wanita upload gambar dekat sangat. Dekat ni dia boleh menimbulkan fitnah sebab orang akan fokus pada wajah. Faham tak? Sepatutnya kita biar nampak tu dalam kamera tu, orang kata gambar kita yang lebih umum supaya orang tidak boleh fokus pada mana-mana tempat yang boleh menarik perhatian. Tu. Lepas tu beradab dan tidak terlalu tabarus. Tapi kalau tabarus tu adalah tabarus yang memang tidak dibenarkan, itu haram. Contohnya seperti kita mencukur kening. Lepas tu kita buat contouring sehingga hilang rupa asal. Lepas tu kita make up sampai tak cam dah muka makcik ni umur 60 jadi umur 30. Tu tak boleh tu. Lepas tu kita buat gigi ni kita asah, bagi rata. Dalam Quran tak bagi, dalam hadis tak bagi asah gigi. Jadi benda-benda seperti ini tidak dibenarkan. Satu lagi, tidak mengedit gambar melebihi had sehingga mengubah hakikat realitis benar dan mempunyai unsur horor atau tipu. Macam sekarang kita ada banyak sangat filter-filter. Tapi kita pun memanglah saya faham bila kita nak muncul dekat medsos, kadang kita pun malas nak bersiap-siap kan. Kita sauk je tudung, lepas tu kita pun tampil lah, ambil gambar ke, video ke, faham. Tapi kadang-kadang kita kena berhati-hati menggunakan filter. Kalau filter tu sampai mengubah kening, mengubah wajah, lari daripada
asal. Itu dalam Islam tak boleh, haram sebab ada unsur gharar. Contohnya kita ada influencer di negara China yang baru ni tertangkap, hilang berjuta-juta follower. Sebab apa? Sebab dia pakai filter wajah cantik, cute. Saya tengok wajah asal dia cantik je pun. Tapi mungkinlah dia rasa wajah tu tak komersial. So dia live lah sehingga follower dia berjuta-juta. Tapi tak kena cara apabila filter dia tu macam hilang, orang terperasan wajah asal dia. Maka orang unfollow dia berjuta-juta. Jadi kes macam ni dia tak apalah bukan Islam. Kalau kita orang Islam, untuk filter pun kena berhati-hati.